So nak tak nak kita tunggu je. Tak pakai jaket ke bang? Malas. Kadang berpeluh macam pendosa masuk masjid. So itu dia. Besar mana lagi Gaza yang tinggal? Good question. Sekejap. Besar mana lagi Gaza yang tinggal? Boleh kot betul ni. Cuma tak pasti korang nampak tak lah. Saya terangkan. Okay, saya buat betul juga, tapi saya terangkan. Mana betulnya pun. Ni dia. Okay, kemungkinan besar korang tak nampak sebab maklumlah dia punya ni kecil kan. Tapi mungkin korang kena clear display. Tekan lama sikit kat live saya dan clear display Dia akan keluar clear display. Kalau tak keluar, siapa-siapa boleh tolong bantu tak? Tak apa. Saya off komen kejap. Sabar jap. Okay. Ni aku nak komen. Okay. Comment setting. Okay, saya off kejap. Okay, ini Gaza. Mungkin korang tak nampak sangat kat atas ni. So, saya terangkan. Warna merah ni adalah kawasan yang masih dipegang oleh Palestinian. Okay, warna merah tu adalah kawasan yang masih dipegang Palestinian. Manakala warna biru muda ni dan adalah advance Israel, kemarahan Israel. Biru tua pula adalah pegangan Israel. Dan yang ni, yang macam urat ni, yang warna merun ni, yang ni adalah kawasan yang telah pun digondolkan. Kuning ni adalah kawasan kosong yang dah jadi tempat tentera Israel dan juga humanitarian mission Israel. Sini pusat operasi dia, yang kuning ni. Manakala yang garis putus-putus ni adalah pada 7 Oktober apabila Hamas telah membuat Taufan Al-Aqsa. Itu paling jauh dia orang sampai dekat Ofakim. Sebut pun macam mencarut dah. So, dengan Sderot, so semua ni adalah apa yang tinggal. Okay, semua ni adalah apa yang tinggal. Now, macam mana boleh buka balik komen ni? Okay, dapat buka balik. So, you guys can comment You guys can comment. Menarik. Alright. Al-Aqsa kat mana? Al-Aqsa tebing barat bang. Al-Aqsa tebing barat. Tak boleh. Okay. Alright. Faham dah kan? So, ni lah tinggal Gaza. Bangunan boleh dibina semula guys. Bangunan boleh dibina semula. Hijau ni mana? Hijau ni. Tu lain lah tu. Itu mungkin pokok, hutan maybe. Bangunan boleh dibina semula. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun boleh dibina semula. Tapi perjuangan demi tanah ni, itu keutamaan. Macam mana Tuan Guru tahu semua ni? Kena follow lah bang. Kena follow dalam masa 2 jam ni. Kena follow. Jangan kita tak follow langsung. Ni maklumat ni sebenarnya Allah kurniakan kita ni manusia sebagai khalifah dengan akal yang cerdas. Tapi kalau kita tak guna akal kita untuk memahami sesuatu isu dunia, kita akan kehala benda-benda yang lara. So, bila kita hala benda-benda yang lara, kita boleh ingat pula artis ni kahwin dengan siapa. Silap pula setengah orang punya taksub. Boleh ingat dia kahwin bila, boleh ingat kat mana pun. So, benda lebih kurang sama.